Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini masih yang sama juga, iaitu hari Ahad 24 Mei 2026 Masihi. Sekarang ni pukul 8 minit malam, jadi sudah berubahlah tarikh daripada 7 Zulhijjah kepada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Okey, sekarang pukul 8 malam, saya baru balik tadi kan. Terus buat lepas main maghrib tadi, lepas main maghrib barulah buat video ni lah. Okey, seperti biasa video dari buat kita untuk hari ini, untuk sesi hari ni. Malam tadi sebab pada buat video dari report, mari buat macam mana dari report. Mana juga ada. Waktu ni lebih kurang waktu ni tak ada. Dalam waktu pukul 8 tak ada. Ada video dari report malam tadi, saya tunggu isyak. Pas main isyak saya barulah saya pergi ke Kedah Fikri. Itu biasa buat Facebook apa semua tu. Lepas tu balik tu tidur dah pukul 12.30. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun terus mandi-mandi, sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu pergi ke Kedah Fikri pada pukul 8 dah pukul 7.50 tadi. Lepas tu pukul 8.32 barulah pergi ke tempat kerja. Hari ni pun 2 bit juga. Kau dah tandas lah. Untuk melah tanpa seming dah tandas. Tanpa dinding seming tu. Tu pitch macam tu lah. Belah tu. Dia bagi tanpa tu. Plus. Bagi belah. Lepas tu selesai kerja tu. Selesai pada pukul 3 berapa tadi? 3.26 tu. Pukul 3.32 saya terus balik ke rumah lah. Balik ke rumah. Mandi sembahyang dahulu pada pukul 3.50 pagi. 3.50 petang. Lepas tu tunggu sebentar, tunggu asal dia relax di Facebook apa semua relax tu. Masuk asal pada pukul 4.30 lebih lah, lebih kurang 34 dah. Tapi kat dia tunggu. Tak semaya lagi lah, takut anytime kan baris sopi tu siapa. Lepas tu pukul berapa ni? Pukul 5.14 dah. Sebab baris tu siapa. Baris tu siapa, saya tu semaya asar, lepas tu terus bersiap pergi ke, lepas tu relax tu pada pukul 5.50 tu barulah siap terus pergi ke rumah kat saya buat saya simpan sendasan ke barat. Lepas tu review, lepas tu tanya Spiderman tu saya terus pergi hantar kepada Adrayan Naufal. Dia birthday dia pada 12 hari bulan Mei baru ni, yang umur 4 tahun. Cukup 4 tahun umur budak tu. Lepas tu saya pun keluar pergi Kedah Fikri tutup. Lepas tu buat 2 jam tu hak Luffy hak Songoku tu kan. Hak Nita tu Luffy, hak mana orang tu Songoku. Terus bagi kepada Shakirin, Raja Shakirin. Dia punya birthday pada 20 Mac tahun ni. Lepas tu Aidan Wais pada 14 Mei baru ni birthday dia. Bagi dia lah dua tu. Dan juga adik pada Aidan tu, Alisha, pada bulan Jun ni. Bagi awal sikit lah pasal tak jumpa dah kan. Dia balik sebab dia untuk Selangor. Dia balik untuk sembahyang untuk Hari Raya Korban kan. Ibu mama dan papa dia bawa balik kan. Cucu Raja Hassan. Lepas tu kuasa pada. Lepas tu saya terus lepas selesai begitu, saya terus balik ke rumah ni. Dah terus tak pergi mana lah, tak singgah mana-mana lah, terus balik ke sini.
Lepas tu mandi-mandi semaya maghrib. Lepas tu terus main pukul 7.50. Hak ni terus main ke sini. Pukul 8 ni terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.